Jadi adik kakak, hari ni tanggal 11 bulan Makarakum 2569 ataupun 2020 ni. Kita pun sudah maklum kata semalam yang telah lepas ada beberapa kejadian yang telah berlaku di tempat teh kita sini. Terlebih dahulu ada berlaku letup peh di Pong Minyak ataupun di stesen minyak Pototo adik kakak dia. Maka adik kakak hari ni dah blok teh saat ni pihak unit khas ataupun Nuai Cepak Kit Naratiwat dia telah istihar mari dah khususnya bagi adik kakak rakyat yang duduk di wilayah Menara. Dia istihar apa dia? Dia minta kerjasama daripada adik kakak rakyat yang duduk di wilayah Menara seluruh 13 daerah. Jalan Taning tu tak ada bunyi khabar lagi. Lelon ini bunyi khabar hanya di wilayah Menara saja. Gapo dia adik kakak yang dia minta kerjasama ni? Yang pertamanya adik kakak tak benar keluar daripada tempat kediaman. Gapo tempat kediaman? Rumah kita lah. Rumah sewa ke asrama pondok ke lagu mana adik kakak tak benar tubik daripada tempat kita duduk semenjak jam pukul 9 malam hingga jam pukul 5 pagi adik kakak dia. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.